Pendakwah bebas Abid Liu hari ini melawat Zaim penjual belon yang kini sedang menerima rawatan di Hospital Serdang, Selangor. Abid berkata pergelutan Zaim bersama penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kemarin mengakibatkan tulang belakangnya patah. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan kesembuhan buat beliau. Sampai-sampai Zaim peluk menangis kuat-kuat. "Ustaz, saya hendak raya. Tolong saya." Katanya tulang belakangnya patah. Allahu Akbar. Berat ujian Zaim. Orang cerantut Pahang. Kadang kita rasa ujian kita berat, rupanya ada lagi yang berat. Saya hadiahkan umrah bersama saya apabila beliau sudah sembuh nanti. Doakan ya. Saya tadi berbual dengan ibu ayahnya. Katanya menerusi coretan di laman Facebook miliknya hari ini mengulas pertemuannya dengan Zaim. Awal hari ini, polis memaklumkan pihaknya menerima laporan daripada keluarga mangsa yang mendakwa dikasari penguatkuasa DBKL dalam insiden kekecohan di Jalan Tunku Abdul Rahman Jumaat lalu.